Terdapat beberapa syarat yang perlu dipatuhi oleh syarikat yang berminat untuk menyertai Dasar Gaji Progresif atau DGP. Antaranya adalah syarikat perlu berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, pihak berkuasa tempatan PBT atau lain-lain pertubuhan. Berdaftar dengan Perkeso dan KWSP, tidak termasuk syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat multinasional MNC, terbuka kepada pekerja warga negara Malaysia sahaja, terbuka kepada pekerja yang bekerja sepenuh masa di bawah suatu kontrak perkhidmatan, terbuka kepada pekerja yang menerima gaji pokok antara kadar gaji minimum semasa hingga RM4,999 sebulan, dan terbuka kepada semua sektor kecuali pentadbiran awam dan pertahanan, aktiviti keselamatan sosial wajib, aktiviti isi rumah sebagai majikan, aktiviti mengeluarkan barangan dan perkhidmatan yang tidak dapat dibezakan oleh isi rumah untuk kegunaan sendiri, dan aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah. Langkah-langkah untuk mendaftar DGP adalah seperti berikut. Syarikat yang berminat boleh membuka akaun rasmi DGP melalui pautan www.gajiprogressive.gov.my. Majikan akan diberi ID log masuk untuk membuat pendaftaran. Majikan perlu mengisi maklumat dan dokumen yang diperlukan. Selepas mendapat pengesahan, syarikat perlu memasukkan maklumat pekerja dan gaji berdasarkan buku panduan gaji pokok permulaan dan kenaikan tahunan untuk semua sektor. Selain itu, majikan juga perlu memasukkan maklumat berkaitan latihan atau pengiktirafan pencapaian terdahulu PPT sebagai prasyarat tuntutan insentif. Pembayaran insentif akan dibuat secara bulanan bermula tahun 2025 ke akaun majikan mengikut kadar yang layak diterima.